Soalan 1. Sempena Minggu Anti Dadah, SMK Kopisan Baru telah mengadakan kuis untuk memeriahkan lagi program di kalangan para pelajar. Markah setiap pelajar adalah seperti dalam jadual. Diberi bahawa min markah adalah 6 tambah X. Okey, seperti mana dalam jadual ini, kita dapati pelajar, senarai pelajar dan juga markah bagi setiap pelajar. Okey, untuk soalan 1, cari nilai X. Okey, jadi untuk mencari nilai X, okey, kita perlu menggunakan rumus untuk mengira min, ya. Kita gunakan rumus ataupun formula untuk mengira min, iaitu jumlah markah bagi setiap pelajar kita bahagikan dengan bilangan pelajar. Okey, jadi bilangan pelajar di sini ada 5 orang, ya. 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okey, jadi kita tambah semua markah pelajar ini. Ini kita tambah. Okey, X tambah dengan 2 tambah X tambah 2X tambah 5 tambah X tolak 4 tambah dengan 3X. Okey, kita tambahkan semua markah pelajar, kemudian kita bahagi dengan 5. Okey, jadi untuk mengira min ataupun purata, okey, nilainya diberi dalam soalan iaitu 6 tambah X. Okey, seterusnya kita permudahkan. Okey, permudahkan yang bahagian atas, kita akan dapat 8X. Ya, 8X tambah 3. Okey, manakala untuk di sebelah kanan, okey, 5 kita darabkan dengan 6, maka kita akan dapat 30. 5 darab X tambah dengan 5X. Seterusnya kita permudahkan, ya. 8X positif 5X bawa ke kiri jadi negatif 5X. Okey, begitu juga di sebelah kanan, ya. 30 kita tulis dulu, kemudian positif 3 sebelah kiri pindahkan sebelah kanan jadi negatif 3. Maka 3X adalah 27. Maka nilai X adalah 9. Sekian. Baiklah, seterusnya untuk soalan 2. Seterusnya hitung sisihan piawai bagi set data tersebut. Okey, jadi daripada soalan 1 iaitu kita mencari nilai X, kita dah tahu nilai X adalah 9. Okey, jadi setiap markah pelajar ini, ya, kita mesti tentukan bilangannya yang sebenar, iaitu kita gantikan nilai X dengan 9. Maka untuk markah Ahmad kita akan dapat 11. Okey, markah Bakar 9. Ya, markah untuk Chong adalah 23. Markah Dorai Sami adalah 5. 9 tolak 4 adalah 5. Dan markah untuk Elvin adalah 27. Okey, begitu juga di nilai bagi min, ya. Kita tambahkan 6 tambah 9. 6 tambah 9 kita akan dapat nilainya adalah 15. Okey, jadi untuk soalan 2 kita perlu mengira sisihan piawai, okey, bagi data tersebutlah, ya, bagi markah pelajar-pelajar ini. Jadi untuk mengira sisihan piawai, okey, formulanya kita pastikan kita tahulah, ya, iaitu punca kuasa dulu. Ya, punca kuasa, kemudian setiap data ini perlu kita kuasa 2 kan. Ya. 11 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2 tambah 23 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2
tambah 27 kuasa 2, dan kita perlu bahagikan dengan jumlah data ataupun kat sini adalah jumlah bilangan pelajar, iaitu 5. Dan jangan lupa untuk formula dia adalah kita perlu tolakkan dengan min. Min markah tadi adalah 15. Min ini pun kita perlu kuasa 2. Okey, jadi selepas kita kira menggunakan kalkulator, jadi perlu tekan kalkulator dengan cermat. Okey, kita pasti akan dapat jawapannya adalah 8.49. Sekian. Baiklah, seterusnya untuk soalan 3. Pada pusingan akhir kuis berkenaan, guru penyelaras kuis telah menambah 5% markah kepada setiap pelajar. Cari sisian piawai baharu. Okey, jadi untuk soalan 3 ni, satu perkara ataupun konsep yang pelajar-pelajar harus tahu adalah apabila sebarang nilai ditambah atau ditolak kepada setiap data kita. Okey, kemudian bila kita nak cari dia punya sisian piawai yang baru, maka nilainya adalah kekal, tidak berubah. Jadi kalau kita nak menjawab soalan ini, okey, jadi kita boleh tulis sisian piawai baharu, sisihan piawai baharu tidak berubah, iaitu tetap 8.49. Okey, 8.49 ni adalah sisian piawai yang kita cari dalam soalan 2. Sekian.